tahu tak sebenarnya yang menjual jiwa ni dah benda ni dah lama ada dekat Menjual jiwa? ya pada iblis. Okay. Oh, okay. Dia ada upacara dia, and then kalau tahu ada satu kata orang tiktokers quite famous jugalah. Okay, dekat Sabah. Dia pun mengalami pengalaman yang sama. Okay. Tapi dia memuja, saya tak memuja. Oh, beza pula. Beza. Okay. Dia nak test, tapi saya dah bercakap dengan dia lah, and dia pun berdepan sendiri dengan iblis tu. Berdepan sendiri? Yes, sebab dia puja dia panggil. Oh, ya. Saya tak. Saya melafazkan saja atas motor. Masa Suzan cerita macam ni. Okay, saya masa tu kita after apa kata orang, selepas belajar kita kerja. Okay, and then kita penat. Okay, saya pun tengok dengar dekat apa kata orang, tiba-tiba tak tahu kenapa macam mana sampai dekat saya tengok dekat kata orang media cakap pasal menjual jiwa dekat Hollywood. Okay, sebenarnya hati-hati ya. Itu adalah game mereka saja untuk tangkap jiwa-jiwa. Hati-hati. Okay. Saya dah kena. Okay. Macam mana sebab bayangkan saya naik motor. Okay, saya dah balik kerja penat. Okay, saya lepas tadi saya kerja sebagai manager di satu restoran. Saya balik penat. Lepas tu saya lapaskan atas motor ni. Saya cakap, betul ke jual jiwa ni boleh kaya? Kalau jual jiwa apa salahnya? Ambil je lah jiwa aku, asalkan aku kaya. Betul. Saya macam rasa macam tiba badan saya bergegar tau. Gegaran badan tu rasa tau. And then saya macam, saya buat bodoh je lah kan. Lepas tu Lillah Ta'ala saya betul-betul kaya. Ya, selepas 1 bulan lebih tu saya diterima masuk dekat satu bank terkemuka negara. Okay. Bayangkan orang yang gaji 2,000 lebih tiba-tiba boleh dapat 20,000, 30,000 sebulan. Okay. Saya ada bawa payslip daripada bank terkemuka tu kalau nak tengok lah. Okay. So apa yang mengubah segalanya bila saya ada rasa ada yang tak kena. Saya rasa ada yang tak kena bila kata orang yalah, you budak kampung, tiba-tiba you dapat gaji duit macam tu. Duit besar. And then saya macam blur tau, kenapa diri saya macam kosong. Lepas tu tanpa saya sedar, bertahun-tahun tu saya tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap? Tak boleh mengucap. Maksud tak boleh tu macam mana? Saya tak boleh nak lafazkan syahadah pun. Sampai orang kena macam ajar saya. Kenapa? Saya cakap, kenapa dengan diri aku ni? Kan? Tapi dalam few years tu kata orang, saya memang kata orang lupa pasal Allah. Tak ada ingat sikit pun pasal Allah. Okay? Saya, apa kata orang, saya